Nampaknya pendakian semakin sukar, semakin curam. Apa boleh slow? Masih boleh. Boleh ke? Bini boleh dah laju dia Pecah. dia slow. Nanti yang lama orang pergi MP terkenal semua orang tak nanti. Memang terkenal di seluruh dunia. Alah, orang dah lama buat dah. Angkat gambar ni ke? Apa? Kali bila marah Cik Karim kan tak. Bos yang over saja. Bos yang melampau. Sampai Sismo. Kita nak sampai mana? Sismo. Sampai puncak. Puncak. Sampai puncak. Kira macam separuh lah kan? Sampai Intai. Wah, wah, wah. Oh, terik tu. Rasa ni air cinta. Air tu dulu nak lagi. Sok. Gila ke dia tu? Alamak, tu masuk. Tu masuk. Tak apa, dia tak ada tengok YouTube pun, tak apa, ni mama. Tunggu sini kan? Di sini? Tunggu CD. Okey, kita tunggu CD kat Simo. Tengok ni, cantik kan? Haus perjalanan. Oops. Loh, sampai. Laju gila. Aduh. Salah supanya. Rupa dia sampai. Apa gila. Kristian. Ni pun asal jalan. Apa? Tak tentu lagi cur kan? Arab. Cah, CD nombor 1. Cik. Cepat sangat. Nak balik awal ke? Perlu lebih sikit. Lebihnya perlu. Berapa liter? Ni namanya Sismo Oh ya, pula aku. Wow. Ni laluan tangga. Boleh juga ikut sini. Shortcut tapi letih sikit lah. Dia kata apa? Cuma tangga. Naik atas. Dah tak? Sampai sana nun. Boleh orang ni. Tough sikit lah. Ikut. Ikut jalan boleh. Tapi Pada kan? Oh, bagus. Pusing. RM2 dulu kita. Oh tu pusing mata. Tak sekali. Dah apa yang tengah? Masih sakit eh? Saya nak licin. Susah. Siapa ni? Milan? 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 Ni calamine lotion ni. Ni calamine lotion. Jadi sebenarnya moral of the story, jangan letak kat muka je. Jangan letak calamine lotion kat muka. Nanti muka macam opera Cina. Don't be like me. Kuang.